sebelum aku ajar, aku nak tengok dulu, aku nak pastikan dulu, kau pastikan buat tak benda yang aku ajar. Sebab kalau kau tak nak buat, aku tak nak ajar, aku tak nak buang masa. Berbalik pada mindset orang kaya tadi lah. Buat apa aku habiskan masa aku untuk benda yang sia-sia. So bila orang datang jumpa aku akan test beberapa soalan lah. Okay, dia ni nak apa? Nak ke mana? Faham ke apa dia orang fikir ni? Okay, so based on soalan-soalan yang kau tanya tu, apa pattern jawapan yang kau dapat sana? Jawapan dia biasa yang cara aku yang dia banyak soalan how. Macam mana? So dia nak, okay, macam mana nak buat ads? Macam mana nak pilih produk? Macam mana nak pilih bisnes? Bagaimana, kenapa? Bagaimana, how lah. Then aku akan tanya balik, kenapa? Why? Kenapa mau nak tahu benda ni? So kalau kenapa tu tak ada, aku dah tahu dah. Kalau aku bagi tahu how pun dia tak akan buat. Kenapa? Macam tu lah. Aku nak RM5,000. Macam mana nak dapat RM5,000? Soalan how lah kan. Okay. Aku tanya balik, kenapa nak ada RM5,000? Tak, orang kita macam mana nak hidup kalau tak ada RM5,000? Aku cakap balik, elok je orang yang minta sedekah tu, elok je sehari ada RM5, RM20, RM10, hidup je. So dia kena faham dulu why. Simple Dia simple. Tapi jawapan dia rumit lah. Dia rumit sebab why ni yang menggerakkan. Kalau tak ada why, hang tak gerak. Walaupun hang tahu sebab benda tu ada kat aku. Macam aku tahu banyak benda, tapi aku tak gerak pun sebab why aku tak cukup kuat.